Nyo. Naik ojek. Masuk nak YouTube. Okay. Gede. Cakap je. Ni. Halo guys, hari ni kita dekat KLIA. Kita nak terbang ke Lombok, Indonesia. So jemputlah tengok vlog sendu saya ni ya. Kami on the way ke gate Q11. Let's go. Okay, kami misi mencari Mixu di Lombok. Let's go. Takutlah kau mana-mana Mixu. Kisahnya flight kita orang delay. Biasalah ya, Asia kan disappointed but no surprise lah. Tapi rezekinya atas flight ni dapat lah tengok view sunset macam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sampai. Allah sanggup tak keluar. 3 jam flight, 2 jam setengah tidur. Dia dah buat gambar baru hari ni kan. Dengan Mak Saleh. Kami baru sampai Alfamart. Shopping apa ni? Sebelum nak ke Rinjani Inn, homestay kami, singgah dulu beli apa yang patut. Let's go. Dah macam. Okay. Main Indo mesti beli ni. First time. Udah. Bakso. Tak mahu dah ni. Sosis bakso. Tengok sikit dapatan. Semua sama je. Ni untuk berak. Okay. RM2. Tak tahu mahal kamu. Biskuat. Tak tahu nak beli apa. Okay, review jujur. Yang muka sikit. Kenapa? Nak muntah? Lama betul nak bagi feedback. Masuk sikit. Kena masak tu. Ha? Kena masak. Ayah. Okey lah. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai homestay. Semalam ni nak kemas-kemas sikit bag. Lepas tu tidur. Esok kena bangun untuk breakfast dan kita akan gerak lah. So ini adalah roommate saya. Marah dah beri muka. Alright, selamat pagi daripada Lombok. Kita breakfast dulu. Okay. Good morning guys. Adakah anda ready? Tak tahu guys, saya pasrah guys. Break for me. Okay, beg saya, beg dia. Walaupun dah ambil porter, beg tetap padat. Sarapan mas. Yambu. Sarap dulu sebelum mendakinya. Berak dulu lepas ni. Okay, ni view depan homestay tu pagi tu. Ya Allah, sangatlah lawa ya. Masya Allah. Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Dia punya lawa tu sangat lawa weh. Okay, tengok belakang. Senyum. Anyong. Kita ni tengah tunggu kat sampai. Berak tu. Mana? Pos 1. Pos 1. Oh ya, tak ingat. Kandang sapi. Kandang lembu. Kandang sapi kita akan naik Ojen. Ojen Aiwa. Lagi nak cari lagi. Saya bawa beg. Okay guys, so suami saya ada sepatah 2 kata. Alright, kami baru lepas check in untuk ke Tambak cakap ke Rinjani.
Okay, lepas ni kami akan ke kandang sapi dengan naik tu lori yang dipenuhi dengan beg. Jumpa di kandang sapi. So ini ialah antara porter-porter kita orang, and ini adalah tim saya yang mana saya sangatlah malu untuk bergaul dengan mereka ya waktu tu. Okay guys, kita dekat kandang sapi. Sorry lah vlognya agak hambar sebab saya rasa macam bukan passion saya untuk bercakap mengenai hiking. It's your passion, pusing kepala. Okay, kami baru sampai kandang sapi dan saya dah Ainul akan naik ojek. Okay guys, so setelah naik ojek, Setelah 25 minit naik ojek dari kandang sapi, kami akan start hiking kat sini. review betis. Kat sini pun view dia dah lawa weh, cuma banyak kabus, so like tak nampak sangat lah, tapi daripada depan cantik. Okay, kita nak start jalan. Let's go. Oh ya betul di belakang kau. Please. Oh, minta maaf. Sekejap lah. Awal-awal ni aku banyak rekod lah sebab tak start hiking lagi, so aku belum koyak lagi. Kau tengok kerja lagi, semua muka lagi aku sebab aku memang tengah berjuang weh untuk patah balik ke tidak. Okay, so kita dah sampai pos 2 berkat naik ojek lah. Okay, so di sini semuanya yang mau sampah sembarangan. Alright, kami on the way ke pos 3. Dari starting tadi ke pos 3 dalam 1 jam lebih. So kami lagi setengah jam lagi. Ni Ainul. Hai guys. Okay, macam mana? Okay, sekarang ni. Setakat ni belum menyesal lagi lah. Sekejap lagi tanya lagi sekali ya. Aku kat belakang tu nampak macam tenang je kan, tapi sebenarnya aku tengah macam, betul ke keputusan aku ni? Kenapa aku ada kat sini? Kenapa? Itulah aku belakang tu weh. So cuaca kat atas ni dia macam panas-panas tapi ada angin-angin sejuk macam tu. So nak bernafas pun dia macam high altitude. Okay, nak kamera sikit. Dah. Ni degil. Ada masalah perut. Memandai. Degil tak dengar cakap orang. Okay, saya rasa dah sampai pos 3. Tapi tak pasti lah, nanti kita tengok betul tak. Betul ke tipu? Let's go. Alright, betul lah pos 3. Okay kak. Nak ojek beg? Nak ojek beg tak? Ojek orangnya boleh. Aku juga ada ais juga. Lagi satu tu Okay, kita take 5 dulu makan. bagus sekali dia sini. Dia berhenti dia tanya. Saya yang mau diambil dalam beg. Yara lah. Yang masalahnya punya beg ini. Kita punya. Alhamdulillah pos 4 guys. Walaupun macam nak menyesal, tapi nak menyesal pun dah terlambat. Apa-apa pun terima kasih kepada motivator saya. Betul. Hah? Tu dia. Tak tahu dah berapa ratus potong saya. Alhamdulillah dah solat. Rehat, kunyah-kunyah sikit. So kita nak pergi pos 5. Let's go. Dalam 2 jam. 3, 4. Alright, update. Lagi 2 jam untuk ke Palawangan. Santai-santai, slow. Temankan Ainul, bagi kata-kata semangat sikit. Go. Porter Sembalun. Ha? Porter Sembalun. Foto sembalun. Ya. Wow, kuat. Ya, maklumlah cari duit, Tak apa, halal. cari makan. Kalau kita tak cari makan, Tak boleh dimakan. Okey, semangat Pak. Lagi landai, mendaki, sampai. Let's go.
nampak macam senang je kan, santai je kan. Tapi sebenarnya waktu ni aku memang rasa nak berguling je turun bawah balik. Aku dah tak nak teruskan. Okay. Agak-agak berapa kilo beg tu? 7 kilo. Wow, padunya. Tapi masa angkat rasa macam 20 kilo. Tak apa. Sikit lagi 2 jam. Tapi seluk weh, porter-porter kat sini korang tengoklah berapa banyak diorang bawa tu. Aku bawa beg yang 7-8 kilo pun dah mengah. Lagilah diorang ni dengan slipper pun tak pakai. Memang boik lah, ya Allah. Okay, kita tak tahu esok macam mana untuk summit ke peak. Katanya kena sampai pukul 5 lebih lah. Itu waktu yang ideal. Kalau lebih daripada tu macam susah sikit lah sebab nak rehat lagi kan. Pukul 12 malam dah kena bergerak ke letter E dan terus pacak puncak. Let's go. Okay, 7 jam total pompam hiking. Kami sampai Perlawangan 1, tapi kami tidur dekat Perlawangan 2. Let's go. Tapi dekat sini bau syahdu sikit. Dah bau organik. Okay, Mek Paha macam mana Paha? Paha so far so. Tak apa. Dah start speaking habis. Ni kita punya pendaki brokoli. Brokoli always. Bau pukul bau. Kena check balik ada Ada. batu lah. Jangan. Tak ada. Alhamdulillah kita dah sampai Perlawangan. Saya Perlawangan 3. adalah Perlawangan 3. Perlawangan 3. Peserta terakhir guys. Tak tahu nak bangga ke nak malu. Bangga lah. Tapi alhamdulillah masih hidup. Nak mati dah. Patut ke summit ke tak payah. Risaukan diri je. Okay, kita ada problem. Ainul tengah dilema nak summit ke Tidur. ataupun nak stay dekat Perlawangan. Okay, tu benda apa tu? Tempat beradu. Toilet organik. Kabus agak tebal di atas. Ini salah yang nyata. Jangan contohi saya. Okay, ni kami punya Perlawangan 3. Saya pendaki FOMO. Oh, dia pusing kan aku. Tanya korang yang padu. Ya? Ya. Fitri tu Fitri. Makan guys. Sumpah aku baru ada selera. Kalau tak sumpah tak selera. Sekarang baru rasa macam lapar. Kalau tak rasa macam tak nak. Tapi aku adalah peserta terakhir. Tak tahu nak rasa apa. Nampak? Tak, kat saya pun tak nampak. Hai guys. Macam mana? Sejuk, guys. Macam mana apa? Tanya lagi habis. Macam mana keadaan kat atas? Okey tak? Keadaannya okey tapi terlalu sejuk. Sampai Ui, tak boleh nak bergaul. lighting cantik. Awak cantik. Terima kasih. Naik amak. Okay, live update. Kami dapat dinner ni sekali dengan package ayam masak lemak. Good. Alhamdulillah. Mari kita soal panas-panas. Bismillah. Macam masak Maggi ayam. Oh, betul saya bawa Maggi ayam tadi. Okay, cepat makan guys. Ya, Esok nak bertarung lagi. Yaru. View malam tu memang lawa weh. Masya Allah. Ni pun aku ambil daripada orang. Sebab aku memang tak ada mood. Aku memang nak tidur awal. Duduk dalam kemah je weh. Malah nak cakap banyak lah kan. Nak sendiri je penyakit. Tapi malam summit tu memang aku tak rekod apa-apa weh. Sumpah aku koyak gila. Aku memang tak ada mood. Aku rasa macam tak ada vlog pun tak apalah. Tengok masa orang tengah briefing pun. Aku masih lagi kalut weh. Tengok aku kat belakang tu. Kalut lagi cek barang. Oh my god. Takut. By the way dah ada 3 dah lah. Ni pula video sunrise dari puncak sangatlah lawa ya. Tapi waktu ni kau tahu aku kat mana? Aku masih ada kat letter E tengah muhasabah diri dan memotivasikan diri. Okay. Macam mana keadaan sekarang? Tolonglah saya menyesal. Itu letter E belum sampai. Dah 4 jam 31 minit. Beban.
Tapi view lawa. Tapi masa summit tu sumpah sejuk gila weh. Aku siap pakai mereka lagi aku. Pakai raincoat, heat pad dah terlalu banyak lagi aku tampal dekat badan aku, kat tangan aku sebab sejuk gila. Hi guys. So we are at Letter E. Setelah tahu berapa jam dah. Almost 8 hours. Koyak dah weh. Yo. Ah, tak. Sumpah tak rekod apa-apa sebab barai gila. Yo. Gila sampai. Tapi Alhamdulillah sampai juga puncak. Thanks Dor Faiz sebab tolak aku. Tapi tu dah kat atas puncak ni memang tak sempat weh nak ambil gambar apa-apa. Laki aku dah kena MS dah. Dia dah muntah dekat puncak tu. Nak ambil gambar pakai mereka sama pula lah lain juga. View kat puncak sangatlah lawa weh. Tapi sebab kita orang lambat, awan pun dah tebal and dah panas terik tau. Memang burn baby burn. Lepas tu tak ada rehat, tak ada apa. Memang terus turun bawah weh sebab dah lewat. Kau bayangkan aku mendaki daripada pukul 1 pagi. Memang barai teruk. Tak ada fikir nak rekod dah. Aku fikir nak balik je. Turun pun jadi slow sebab kita orang ada kepenatan. Plus laki aku MS pula kan. Kita orang pun tidur lah dekat pokok jomblo ni. Thanks to Faiz sebab banyak gila tolong kita orang. And follow sampai habis walaupun aku ni lembab macam sibuk sedut. So kalau korang cari trip hiking yang budget, yang trusted, recommended, yang korang takkan kena tinggal lah, korang boleh pergi dengan diorang ni. Trip budget my memang puas hati. Tiba-tiba dah ada 4 ni dekat Danau Segera Anak. Turun je daripada Rinjani tu kita orang direct terus pergi bawah ni. Tambah lagi 3 jam hiking. Kau rasa mana tak patah kaki aku? So video memang tak banyak lah. Ada gambar-gambar gitu je. Okay, sekarang kita dekat Danau Segera Anak. Kita nak check out. Kita akan gerak ke Torian. Let's go. Cakap dulu. Sial laki aku tak pasal-pasal kena jadi personal foto aku. Beg aku dia bawa, sampah aku pun dia bawa. Syurga buatmu. Hihi. Tapi waktu ni kaki aku memang dah sakit gila. Melecet pun dah banyak. So aku memang sangat-sangat tengah berusaha untuk mengawal kesakitan sambil jalan laju. Okay, sekarang kami lewat jalur, enggak tahu jalur apa. Belum masuk Torian. Tapi udah kesampaian ke hot springnya. Dengar gak air dari hot springnya? Ni first time aku nampak mata air panas. So aku macam excited juga. Tapi masalahnya aku sakit kaki. So aku macam antara excited dengan tahan sakit. Nampak tak aku pakai slipper. Slipper Jepun yang porter bagi aku. Terima kasih lah Pak Porter. Tapi memang excited weh tengok buih-buih keluar daripada air tu. Aku pun cuba megang-megang rasa macam mana airnya. Okay, sekarang pergi nak teman Muzammil berak. Mek, kemana? Hari ni kita akan mencari spot yang baru. Jalan. Aku tak tahu jalan. Jalan. Okay, tengok follow Muzammil berak di lewat di jalur Benai. This is my first time. Masa nak check out ni view dia sangatlah lawa je. Memang enjoy gila. Cuma masalah dah aku sakit kaki je. Dengan pakai slipper tu agak struggle dia untuk aku berjalan. Dengan nak naik turun tangganya. Tapi apa-apa pun Alhamdulillah. And kat sini memang jalan dia agak sempit dan curam. Tapi memang cantik. Masya Allah. Weh macam tak percaya. Betul ke kau nampak ni depan mata kau? Tapi memang kena hati-hatilah. Sebab kalau kau main handphone waktu ni, kalau kau silap sikit je memang kau boleh masuk berita weh. Tapi ya Allah tak tahu nak cakap weh. Kau nampak dalam kamera ni pun dah lawa kan. Yang nampak depan-depan lagi dah nak menangis rasa. Hebat sungguh ciptaan Allah. Siap ada air terjun weh. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Okay, kita nak naik flight sekejap. Sekarang kita ada dekat waterfall. Kat sini kita berhenti rehat, makan apa yang ada. And ada juga yang nak ambil gambar. Yelah, kerak selalu kan. Ambil selagi boleh ambil. So this is Jurassic Park Indonesia. Memang sangat kenalah dengan nama tu. Kat sini memang banyak kali jugalah stop sebab banyak point cantik untuk ambil gambar weh. Dah selesai makan, so kita masih on the way nak turun ke Korea. But there's view. Silakan bergambar-gambar. Jangan terlalu tepi saja. Balapan. Okay guys, kita masih on the way balik ke Torian. Belakang ni porter saya. Saya bawa diri je.
Okay, kami on the way ke desa yang dipanggil Torian dan Berapa jam dah ni kita jalan? 7 jam lebih dan target sampai sebelum malam lah, pukul 6. Tak sangka aku dah jalan sejauh ini. Masih on the way. Masih on the way. Masih on the way. Masih on the way. Sampai. Pesan terakhir lagi untuk sekian kalinya. Sudah sudut mobil ni. Orek tu orek. Easy, Beginner friendly. recommended for beginners. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat resort Torian. Nak check out daripada Rinjani. Oh ye, Rinjani. Takkan dah balik ke Ira. Tengok sorry go. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai resort Torian. Semangat dah kembali dah sila naik ojek. Kalau tak memang barai teruk. Memang tak kena repeat. Okay, kita nak ambil gambar. Sana. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai homestay. Besar kemain. Review sikit. Oi, tandas. Tandas 5 star guys. Tu dia besar Pak Hang. Saya dapat. Pagi tu kita sarapan dulu pancake berlatar belakang Rinjani guys, and then kita gerak ke next destination. Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita ada dekat ni, aku tak ingat apa nama tempat ni. Tapi hari tu Jun lah. Aku naik ojek yang lain jalan kaki, so aku sampai dulu. Kaki aku dah sakit, tak boleh jalan kaki. Nanti kalau pukul 10 baru nak sampai. So untuk pertama kalinya jadilah kita orang pertama. So itu dia air terjunnya, cantik. Masya Allah. Okay, terima kasih mas. And sini pun ada macam longkang, tapi basically air terjun lah yang bersih and boleh mandi. Nampak kau? Kita nak jalan pergi longkang. Ni kena cooling down. Lompat itik. Oh. Ini gelongsornya guys. Ni nak pergi air terjun sebenarnya, tapi jalan dia agak jauh jugalah. Tapi okey juga, adalah jauh sangat. Tapi macam tak adalah dekat. Okey, selamat pagi. Kami dah hampir tiba di air terjun Tiu apa? Tiukelup. Tiukelup ke Tiukelip? Let's go. Ya. Kita ambil gambar dulu sana. Sebelum balik kita orang main ni, best gila weh, lagi gila air dia and sejuk. Yang ni free je lah. Kalau korang nak sewa pelampung, mana kena bayar lah. Minta maaf lah ada ramai yang nak syurga kat sini. Tanya. Tanya. Dunia kena tahu. Adam. Patut Aiman. Siapa Aiman? Oh, patut Aiman lagu bagi dia. Farhan. Oh. Ainul Syahira. Bagi Aiman kan. Okey. After dah bagi CJ dah bergambar semua, kita orang terus check out nak gerak ke airport. Tapi sebelum tu kita orang singgah makan dulu and also singgah sini nak beli apa-apa yang patutlah cenderah hati gitu. Duduk sikit boleh apa?
Saya cakap dia lebih bengkok. Member dah burn dah. Lepas tu yang lain semua pergi airport. Untuk balik kita orang terus gerak ke Kuta sebab kita orang akan extend lagi 2 hari dekat sana. Alhamdulillah dah sampai. So kita orang akan stay dekat Bell Hostel. Kat sini murah lah. Tapi memang hostel lah. Like campur je lelaki ke perempuan kan. Update. So sekarang dah pukul 5.18 petang. Kita orang dah dekat Kuta. Kita orang akan stay sini sampai hari Isnin. So kita orang tidur dekat hostel weh. Hostel yang agak menyeramkan untuk aku. Sebab dia kan hostel kan. So aku akan tidur dengan lelaki aku. Dan Mek akan tidur bilik lain lah. So itulah hostelnya. Tu nampak Rambas Saleh. Setelah malam kita orang pun keluar nak cari dinner. Tu Pak An dah buat member dah dengan Mas Saleh tu. Dia bawa sekali pergi makan. So kita orang akan makan dekat sini. Kedai yang macam nasi campur macam tu lah. Warung Rezeki. Dah pagi, so kita orang sewa motor untuk ronda-ronda dari sini. Murah je dalam RM15 je sehari. So first, kita orang pergi Kuta Beach dulu. Tapi since panas terik lagi, so kita orang singgah dulu Alfamart. Aku pantang lah nampak aiskrim. Memang nak membeli je. Okay, sekarang kita ada duduk kat Alfamart dekat Kuta Beach. Green tea latte. Tak nak kalah. Review sikit. Masalah. Green tea Malaysia. Green tea Aichong. Ya. Awak apa air? RM5 bang. Lepas tu kita orang pergi lah ronda Kuta Beach ni. Nampak macam okey tenang je kan. Tapi sebenarnya panas terik. Panas gila. Aku rasa sinilah punca tangan aku burn. Tapi yelah time ni pun pukul 1, pukul 2. Mana tak hitam. Nasib lah. Cakap apa? Tak boleh kat mata. Macam green tea. Green tea Aichong. Tapi air dia sangat cantik weh. Macam mana korang nampak dalam video ni. Yang macam keluar depan-depan. Memang nampak dia punya biru. Dia punya clear tu. And of course boleh mandi. And boleh surfing juga rasanya. Cuma time ni tak adalah orang surfing. Sebab ni lapang tinggi ke ombak pun tak ada. Lepas tu kita nak pergi ronda je. Cari apa benda boleh beli nak bawa balik. And also cari makan sekali lah. Sebab perut pun dah lapar. Kita orang naik motor ni tak pakai helmet pun weh. Sebab kau tengok lah. Orang lokal dia pun tak pakai helmet weh. Like memang kau nak cari orang yang pakai helmet tu memang susah lah. Tapi macam tak apalah kan. Aku pun tak nak pakai helmet kan. Rosak warning aku. Belum cerita bawa ke pam helmet lagi. So kita macam doa je lah supaya selamat dunia akhirat. Sini burn. Sini burn guys. Akibat tak pakai sunscreen masa naik gunung. And then lepas dah makan kita orang singgah masjid kejap untuk solat. Aiskrim lagi guys. Hari Indomaret. Indomaret murah. Boleh tahan murah. Ya. Yang lepas ni kita nak pergi mana? Kita akan ke Tanjung An Beach. Boleh Ya. Tanjung An. Untuk surfing. Oh ya. Okay. Burn guys. Tapi dah putih sikit. Lepas ni sambung burn lagi sebab nak surf. Kalau ada lah. Aiskrim. Wah. Ambil gambar sikit. Kenapa? Alhamdulillah dah sampai Tanjung An Beach. Tapi tak dapat surfing sebab ombak tak ada. Last kita orang naik ni pusing-pusing dari situ. Setelah dipujuk-pujuk oleh mas itu. Air memang biru teruk lah. Memang lawa. Aku boleh kata semua pantai dekat Indo ni memang lawa lah. And then kat sini ada Bukit Meresik yang kita orang nak pergi kejap lagi. Baru separuh jalan pun dah nampak dah laut yang sangat indah. Sekarang kita berada di Bukit Meresik. Kita akan hiking sikit. Sikit je. Tak vibe betul ya spek aku. Spek hiking tu dia buat macam mana. Itu je yang aku bawa. So kita pakai je lah. Kalau tak takut buta ya. Ya Allah.
Indahnya sungguh ciptaanmu ya Allah. So jika anda pergi ke Lombok, silalah pergi ke Bukit Meresek. Sangat worth. Okay. So ni aku pun tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba ada kerbau. Dan laki aku pun suruh aku posing dengan kerbau. Lepas tu aku pun ikut je lah. Lari-lari sikit. Isteri solehah kan. And then sunset pun tiba. Sangatlah lawa ya waktu ni. Sangatlah menenangkan. Walaupun ada banyak monyet kat situ waktu tu. Kita dah tengok sunset. Ni aku gigih je pegang selama 5 minit konon-konon nak rekod lah daripada ada matahari ke tak ada matahari. So aku dah cepatkan je. So dia macam sikit lah. Tak boleh sebab aku dah pegang selama 5 minit. Aku nak masukkan juga. So aku tengok je lah Boleh lah daripada tak ada kan. Okay, so sunset dah habis. So kita nak turun dah. Jom. Last day guys. So kita dah packing, nak check out. So kita akan gerak ke Iga dulu. And also jalan sikit cari barang. Nak beli, lepas tu kita pergi airport. Let's go. Okay guys, so sekarang kita sudah sampai Iga. Kita tengok apa. Talent kulit guys. Okay bang, boleh apa bang? Besar guys. Okay, terus guys. Balik. Lah tiba-tiba Mixu guys. Tapi Alhamdulillah tercapai juga misi mencari Mixu di Lombok. Halo. Harga dia murah sikit lah, dalam 20 sen macam tu. Halo guys. Sekarang kita di Mixway Raya. Indonesia Raya. Bukan banyak senyum. Kita kena rasa Mixway di seluruh negara. Oh. Mana? Jom. Mau pulang guys. Okay, tamat sudah kita punya perjalanan rain journey. Sampai kita ke akhirnya. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Nantikan vlog seterusnya insyaAllah. Kemana kita agaknya ya? Ke hatimu lah. Takutlah. So thank you korang sebab tengok bila tanda kehadiran dekat komen Haha. Okay, bye.